It's day 6 of puasa and saya dah turun Assalamualaikum semua. Macam mana puasa you all setakat ni? Masih bertenaga? Saya Alhamdulillah so far so good. It's day 6 of puasa and saya dah turun 1.7 kilogram. Jom tengok apa saya buat dalam sahur/Ramadan vlog part 3. Ramai bila puasa nak rehat-rehat dekat rumah, nak kurangkan aktiviti hari-hari. Tapi sebenarnya jangan neglect bab bersenam ya. Brisk walk sekurang-kurangnya 30 minit sehari boleh bantu untuk kuatkan otot, sendi, lutut dan juga jantung kita. Dapat bantu juga nak dapatkan berat badan yang ideal. Macam mana nak tahu berat you ideal atau tidak? Tak payah susah-susah tekan kalkulator, dah ada cara yang simple sangat. Just Google BMI dan boleh masukkan dalam BMI calculator untuk tahu sama ada you underweight, normal, overweight atau obese. Yang terbaik, of course lah, normal. Oh ya, nak exercise pagi-pagi, saya cadangkan cari tempat yang tenang dan banyak pokok-pokok untuk increase oxygen level dan improve keupayaan sistem imun badan kita. Yang nak bina muscle mesti nak angkat berat. Tapi kalau baru nak berjinak-jinak, mulakan healthy lifestyle ni, kita relax-relax dulu lah, okay? Buat aktiviti yang mudah-mudah dulu. Bila ambil set sahur sihat, Alhamdulillah, tak rasa penat atau lapar sangat pun selepas bersenam. Manageable lah orang kata. Bila kita puasa, badan akan gunakan gula yang berlebihan dalam badan untuk ditukarkan jadi tenaga. Bila dah habis gula, badan akan gunakan lemak tersimpan pula. Terpecahlah sikit lemak-lemak degil tu. Sokong pula dengan set sahur sihat ini. InsyaAllah manfaat yang lebih baik pada badan kita. Semoga you all pun dapat capai berat badan yang ideal. Assalamualaikum dan salam Ramadan semua.